Korang, okay, aku baru dapat bag daripada Shopee. Bukan dapat ni beli. Bag ni bag untuk letak barang-barang kamera ni. Ni bag ni agak besar. Kalau tengok daripada dia punya packaging dia, kita unboxing dulu, tengok macam mana dalam dia, besar ke kecil. Dia tahan besar bag ni, tapi nice juga ni. Dia letak banyak barang. So bag ni dari Ulanzi. Ulanzi ni memang banyak barang-barang yang jual ni pun, yang jual barang-barang macam kamera punya aksesori pun ada, action cam aksesori pun ada. Cantik, kualiti bagus. Ini dia kasih macam border untuk kasih dua side, macam dua tempat lah. So yang ni boleh pasang dekat tengah macam ni, letak je macam ni. Sebab tepi ni dia ada macam apa ni, pelekat. So letak macam ni kat sini, dekat je lah, dekat macam ni. So tengok, ada dua kompartmen. Sini boleh letak barang, sini boleh letak barang. Macam ni. Ni boleh buka, nak letak apa benda yang boleh letak je lah kan. Sini boleh boleh letak barang. So banyak lah, banyak kompartmen. Tepi ni boleh letak air. Dia ada ruang juga. Ni kalau pergi hiking pun boleh ni, macam nak bawa barang kamera ke action cam ke apa kan, boleh juga. Okey, ni barang-barang lah. Aku letak barang aku. Letak casing dia, casing waterproof. Ini dia punya aksesori dia lah. Okey, ni aksesori dia. Ada extra bateri 2, Insta360 S Pro tu. Okey, so yang ni, sebab yang ni touchscreen ni, kalau boleh jangan letak sekali lah, sayang takut nanti screen dia letak ke apa ke. So ni letak TV sebelah sini. Dan ini lupa, aku ada beli ni juga, extra case dia. So letak macam ni je lah. Letak kat case lagi. So yang lain ni kau boleh letak wallet engkau ke apa ke dalam ni, kunci ke apa ke. Okay, boleh letak juga barang-barang macam tripod. Ini tripod, boleh letak, muat ni. Ini ada lagi, boleh masuk. Ni yang panjang punya, yang pakai untuk Insta360 punya ni pun boleh. Muat, boleh tutup lagi. Nice. Nanti aku akan letak dekat aku punya bag shopping juga, dekat Shopee. Kalau korang nak beli, boleh lah tekan kat bag sana. Okay.